أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Cuci bersih ikan bilis, terima kasih kepada bersih majlis. Wajah semua penuh cahaya. Awal bismillah, pembuka bicara. Salam sebarkan bahagia buat semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan CEO kita berseri dengan baju purple-nya, Masya Allah. Ingin nak ta'aruf lanjut wajah kepimpinan seorang wanita. Dan yang saya muliakan para ustaz-ustaz kita yang menjadi asbab kita bertemu pada hari ini, dan semua warga Muslimawi yang saya muliakan. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pagi ini kita nak buat persiapan dalam minggu boleh? Kita nak bincang satu tajuk yang boleh memberi aplikasi idea ilham untuk kehidupan kita. Tapi kalau hati tak bersedia, kita datang bisikan, Cik ada tajuk macam ni. Itu kali dah dengar pasal Khadijah, datang bisikan tu. Sampai ni kisah evergreen ni, kisah yang sentiasa kita perlukan. Sebab tu hati kita kena siapkan dulu. Supaya hati yang bersih, datang ilmu yang baik, dia boleh menempat di situ. Sebagai satu pengetahuan dan taufik. Taufik ni kemampuan. Pengetahuan tu hidayah. Dia perlu berpasangan dengan taufik. Taufik itu kemampuan untuk lakukan sesuatu. Pujukan kita, terapi kita, bila balik nanti ada idea daripada ilmu, terutamanya tentang pribadi yang baik yang ada dalam sirah. Jadi pertama kita nak kalahkan syaitan yang tak suka pertemuan seperti ini. Jadi kita nak baca ta'awun. Saya baca, saya ikut boleh? Sambil buat gaya supaya kita aktifkan otak kanan kiri kita ni. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Syaitan ni Allah sebut, kalau dia datang dengan nazrun. Nazrun ni apa? Negativity, was-was, hasad, tak suka. Fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Cepat-cepat ta'awun. Kita dalam perlindungan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak sebut nama Tuhan yang sentiasa kasih dan sayang pada kita dan tak pernah tinggalkan kita. Asmaul Husna yang mulia. Nama apa yang sering Allah perkenalkan? Allah dia ada nama. Di sini beritahu kat kita, ini namanya. Nama apa yang Allah sering perkenalkan pada kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia ada banyak nama. Tapi yang sering diperkenalkan, dia sayang kita, dia pemurah kat kita, dia kesian, dia tengok kita. Padahal dia ada ni nama pembalas lah, Al-Jabbar, yang kuat, yang perkasa, Al-Muhil, yang menghinakan, Al-Khafid, yang menjatuhkan. Dia ada nama-nama tu. Tapi tak perkenalkan sangat nama-nama tu. Adalah tempat-tempat yang sesuai. Tapi yang banyak diperkenalkan, dia tu sayang kita. Dia bagi peluang kat kita. Jadi kita nak mudahkan apa-apa, nak pastikan hati kita bersih, buatkan dia, kita sebut nama dia dulu. Nak baca apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama-nama Allah sesuai untuk kita jadikan teman pemujuk hidup kita seharian. Kalau kita dianiaya ke, sebut nama dia yang boleh membela.
Kalau kita rasa keseorangan, sebut namanya yang boleh menemani. Kena sentiasa mengkaji nama-nama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak sama-sama membaca istighfar. Sebab kadang-kadang kita ada dosa atau maksiat atau kelekaan kealpaan yang kita tak close case. Bila tak close case dengan Allah, dia jadi hijab untuk kita dapat kebaikan. Jadi jom kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Kalau sebut Allah, kita tak keluar sikit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baik, semua yang saya berikan. Kalau kita rajin istighfar, kita dapat apa? Bukan saja keampunan, betul sangat. Kita nak diberikan kekayaan. Disebut dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Nak diberikan kekuatan. Disebut dalam surah Hud ayat 52. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kamu akan diberi kekuatan. Kamu akan tambah kekuatan di atas kekuatanmu yang sedia ada. Sebab tu nak banyak close case dengan Allah. Dan dengan sesama manusia pun kita tak nak simpan dendam lama-lama. Nak banyak close case. Banyak kekuatan dan kekayaan dalam hidup. Percayalah. Hablum Allah, hablum nas. Pasti settle dengan ini. Itu persiapan hati yang ketiga. Yang keempat, hati kita nak dipersiapkan dulu dengan doa. Nak minta something dengan Allah. Kalau tak doa, tak dapat. Jadi kita doa, insya-Allah Allah akan pasti bagi. Sama ada dalam bentuk yang kita nak atau dalam bentuk yang jauh lebih baik daripada apa yang kita nak. Sama ada Allah bagi cepat ataupun Allah bagi ketika saat kita sangat-sangat memerlukan. Percaya dia dekat dia. Yang penting doa. Nah, doa apa ni? Doa mengikuti Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa tahu tadi tu kita minta apa dengan Allah? Allah maftah, bukakan pintu. Allah maftah alaina hikmah. Hikmah, kebijaksanaan misteri. Dan kita minta rahmat, belas kasihan. Sebab nak bergantung pada amal kita ni, Allah banyaknya nikmat, amal sikit tapi nak juga masuk syurga. Nak kesian sangat kat dia, bagi je lah. Itu kita minta dia. Minta Allah tengok kita, kesian je kat dia, bagi je lah. Sebab kita akan masuk syurga insya-Allah dengan rahmat Allah. InsyaAllah, kena yakin itu. Lepas tu, kita juga minta hikmah tadi. Okey, siapa boleh bagi tahu makna hikmah? Saya akan bagi markah dekat dia. Siapa paling banyak markah, saya nak hadiahkan buku. Sebab saya ni penulis buku. Jadi siapa nak jawab lepas ni, dia kena angkat tangan. Supaya saya nampaklah siapa punya jawapan. Sebab nama dalam jawapan. Saya nak bagi hadiah buku Projek Mega dalam rumah. Bagaimana kita nak menciptakan saat lazat bersama-sama keluarga bersama Al-Quran dalam rumah. Senang nak buat tu. Ya, diperlukan ilmu, kesediaan, kesiapan, kreativiti. Dan kita kongsikan apa yang nak motivasikan kepada sahabat dulu. Dan kita ada big why tu dulu, baru kita boleh buat. Lepas tu dia ada segi dua yang how, bagaimana nak buat. Senang bagi hanya dia percuba je. Ya. Bukan sekarang, orang yang dapat mengumpulkan barakah paling banyak lepas satu sesi ini. Jadi siapa yang dia nak jawab angkat tangan, boleh? Okay, soalan yang pertama, apa makna hikmah?
Apa makna hikmah? Tadi kita minta hikmah tadi tu. So apa yang kita minta tu? Adakah kita faham? Yang jauh-jauh sana nak jawab pun boleh. Kalau kita pun nak jawab boleh. Ke atas. Jawab boleh angkat tangan. Oh silakan. Masya Allah. Kita bukan dulu sebab berani dan pemuda. Salah tak apa. Yang berani hebat lah. Kejap mic ni kita boleh bawa ke sana. Dan ustaz kita Masya Allah. Sebab kita nak dengar jawapan hebat tu. Subhanallah. Hikmah? Hikmah adalah penggunaan kebijaksanaan pada kebijaksanaan. Subhanallah. Bagi tepukan hebat. Ustaz boleh bantu saya tak Ustaz? Bagi kertas ni sebagai tanda satu markah. Nanti kita tengok siapa mengumpul kertas yang paling banyak. Dia dapat hadiah. Ada lagi tak jawapan lain? Tak ada jawapan yang salah. Semua jawapan kita raihkan, kita tabik. Silakan. Kita nak dengar jawapan tu. Jadi kita kena ilmu yang menunjukkan kepada Allah kepada makhluk ini. Masya Allah. Bagi tepukan. Hebat Masya Allah. Kita lagi satu markah. Semua jawapan betul. Hikmah ialah do the right thing at the right time. Buat satu benda yang betul pada masa yang betul. In the right way, dengan cara yang betul. For the right reason, dengan sebab yang betul. Mana nanti kita pandai pilih perkataan, pilih perbuatan, pilih sikap sesuai kondisi, sesuai orang, sesuai keadaan. Itu bijaksana. Ilmu yang Allah kurniakan. Seperti kata ukti kita. Dan dia kebijaksanaan. Nanti ibu punya wisdom. Itu hikmah. Yang ni kita nak belajar ni. Subhanallah nak belajar hikmah. Dan seterusnya untuk last persiapan nanti baru ni. Tak masih topik lagi. Ya, last kita berikrar tangan begini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Rasul kalian alam. Gegar masuk dalam hati. Baik, semua yang saya berikan. Saya nak tahu big why. Kenapa kita kena sentiasa belajar tentang tokoh-tokoh yang Allah iktiraf dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tentang inilah orang-orang yang berjaya di sisi Allah. Inilah orang-orang yang makamnya martabat tinggi di sisi Allah. Orang yang dah dapat trofi dia, dah confer daripadanya di sisi Allah. Iktirafan yang sebenar di sisi Allah. Kenapa kena ulang-ulang belajar tentang mereka ini? Siapa nak bagi jawapan? Kita nak hati kita betul-betul nak tahu, nak belajar dulu. So kita kena tahu big why. Kenapa saya kena belajar tentang satu sosok pribadi yang hari ini kita pilih, Khadijah, suri hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak bagi analogi ke, nak bagi jawapan, silakan. Ada? Jadi tak apalah, saya bagi jawapan. Banyak jawapan yang boleh kita terima. Tapi sebab kita nak jimatkan masa. Lepas ni kita nak buka soalan. Ikutlah berkongsi tentang kisah kehidupan. Sebab bila kita belajar kisah sirah, kita nak pakai dengan kehidupan kita yang hari ini. Dan specialnya Islam, dia ajar kita tentang kisah yang lepas, kisah yang sekarang dan kisah yang akan datang. Okay? Baik. Khadijah, suri hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak belajar? Kat sini ada nurse tak? Kat mana? Nak tengok? Oh, nurse Masya Allah. Nurse ni
kita tabik dekat dia, dia ada satu ilmu kemahiran kepandaian dengan urusan-urusan teknikal macam nak balut luka ke, betul? Kan dia pandai kan? Kalau kita gajar kat kertas je cara membalut luka, dapatkan kain kasut, regangkan je lah, dapatkan tali ke apa ke. Jadi kita tak nampak buat macam mana tu lah. Tapi tengok dia buat, oh macam tu senang je, duduk dah 1 minit siap. Contoh kan? Ataupun contoh kita belajar ilmu tentang berwuduk. Berwuduk ialah dia ada niat dia ada anggota-anggota wuduk dia, ada syarat-syarat dia. Kita pun belajar teori. Memang penting belajar teori, tapi tak nampak macam mana. Bila kita buat tu kan, sekejap je. Betul kan? Sama juga ilmu tentang manasik umrah misalnya. Umrah ni perlu ada 5 rukun. Niat ni pula ada lepat dia, ada tempat dia dan ada zaman masa dia. Lepat zaman ni, lepat makan dia, tempat dia. Di penjuru-penjuru Mekah tu dia ada makan. Sama ada Qarnul Manazil ke Bir Ali ke dia tempat kan. So dia macam teori macam pampiang je. Niat, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, gunting dan ada tertib. Tapi bila buat, senang je rupanya. Niat, nak jaga ihram tak payah sangat pun. Benda-benda yang bukan selalu orang nak buat sangat pun. Dalam masa 34 jam je nak jaga. Ibarat itulah pentingnya antara teori dengan praktikal tu. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, Al-Quran cerita tentang prinsip umum banyak. Okay? Dan bila kita baca tentang sirah, kisah di sebalik ayat-ayat tu, kita nampak praktikal dia macam mana nak buat. Ini rupanya. Dan kita nampak keseimbangan Islam antara unsur Rabbani dan manusiawi, unsur-unsur kemanusiaan. Kita akan belajar daripada sirah, daripada kisah. Sebab tu kisah ini terus relevan untuk kita belajar. Baik, semua yang saya inginkan, siapakah Khadijah binti Khuwailid? Isteri baginda Nabi SAW. Seorang wanita yang sejak dia belum menerima Islam lagi, memang sudah ada semangat memajukan diri yang tinggi. Orang dah kenal dia sebagai seorang al-tahirah, wanita suci, wanita baik. Dan Sayyidah Khadijah pernah berkahwin sebanyak 2 kali sebelum kahwin dengan Nabi SAW. Ada yang kata 2 kali itu suami meninggal. Ada yang kata sekali suami meninggal, sekali lagi itu kena cerai. Jangan pandang rendah kepada wanita yang statusnya bercerai ke. Memang kita tak nak bercerai ni. Ya, tapi ujian masing-masing kita tak tahu. Ada hari-hari yang kita tumbuk, dia pilih jalan untuk keluar daripada penyiksaan hormat je. Kita tak tahu kan. Ada yang dia okey-okey je, tapi terpaksa memilih jalan perceraian dengan sebab-sebab dia sendiri, kita hormat saja. Namun kita bincang ni sebenarnya kita orang nak elaklah begitu. Sebab kesian kita punya emosi anak-anak, keluarga. Kita akan nanti perjalanan emosi yang sangat mencabar, sangat berduri. Baik, kembali kepada suri hati Nabi SAW. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, antara kelebihan dia sangat peka tentang keperluan makan minum, perkara asas kebajikan para pekerja dia. Sayyidah Khadijah ni, dia seorang pemilik modal, keluarga bangsawan, dia kaya. Dia kaya sebab apa? Ada harta waris daripada suami yang meninggal. Bahkan keluarga dia memang bangsawan kan, kaya. Jadi bila dia ada modal, dia cari pekerja lelaki yang ada branding dia jujur. Dia bukan seorang je pekerja dia. Dia ada ramai juga pekerja. Lalu dia bagi modal, pekerja ni dia ajukan. Dan Sayyidah Khadijah, kepekaan dia, zaman dulu kan susah nak buat makanan. Tak pastilah dia masak sendiri ke, dia uruskan ada orang yang masak ke.
yang pasti dipastikan pekerja dia ada bekalan makanan, balik jauh-jauh, ada makan minum dulu. Jadi wanita yang mana jaga keperluan perut dia, biasanya akan disayangi dan diingat-ingati. Subhanallah. Dan kita kena fix yourself first. Kita kena kenyang dulu baru kenyang ke orang lain. Maknanya kita kena jaga diri sendiri juga. Makan pada waktu makan. Hari ni ramai orang dapat gangguan mental. Sebab apa? Dia tak mampu nak penuhi benda-benda asas ni. Waktu makan tak makan, waktu tidur tak mampu nak tidur. Jadi Islam ajar kita kembali pada benda asas ini. Makan ni dah benda asas. Dan itu antara yang menyebabkan Sayyidah Khadijah special di mana para pekerja dia. Bahkan setelah Sayyidah Khadijah ini bertahun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Nabi selalu keluar dekat mana? Gua Hira. Saya baru balik umrah baru ni, kerana ialah kaki Gua Hira tu. Ya Allah ya Rabbi, memang rasa macam lelah. Sakit adik betis, tak pernah sakit betis. Dia rasa sakit betis ni. Anak saya sampai kumis pada perjalanan bertanya leluhnya. Tanda kandungan tu lalu indah pun dimudahkan. Dan sebenarnya yang lelaki, dia curang berliku-liku bahaya. Dan lepas tu ditutup sebab membahayakan pengunjung-pengunjung ni. Jadi dia buat jalan yang rata, masuk akal di puncak. Ya Allah, ya Allah. Dan Sayyidah Khadijah, isteri yang menghantar makanan kepada suaminya yang berkeluar di Gua Hira, bersunyi-sunyi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dapat mimpi seakan terangnya cahaya fajar tentang keperluan untuk bersunyi-sunyian. Dan Sayyidah Khadijah sentiasa menyokong benda baik. Dan antara bukti sokongannya, dia pergi hantar makanan. Dan antara kewibawaan baginda Nabi SAW, baginda terus kongsi dengan isteri apa yang berlaku pada baginda. Dengan kepimpinan syura ni. Bukan kepimpinan yang autokratik, kepimpinan yang tahu seorang-seorang, keputusan seorang. Bukan macam itu kepimpinan baginda Nabi SAW. Menyebabkan Sayyidah Khadijah memang menyokong, boleh faham, boleh support habis-habisan. Ini kepentingan komunikasi dalam keluarga. Sampaikan Sayyidah Khadijah pergi hantar makanan. Dan semua yang saya berikan, saya kongsi dalam buku saya di Syekh Abang tentang penjelasan para ulama berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut tentang Allah berkirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Dibawa berita itu oleh Jibril alaihissalam. Jibril kata, "Ya Rasulullah, Khadijah telah datang membawa tempayan berisi buah daging atau makanan dan minuman. Maka jika dia tiba, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan dariku. Serta kabarkanlah kepadanya dengan sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada lagi suara keras dan tiada lagi keletihan." Riwayat Al-Bukhari nombor 3820, riwayat Muslim nombor 2432. Ramai ulama bincang, kenapa dispesifikkan digambarkan syurga Khadijah yang seperti itu? Detail. Kenapa? Subhanallah, menurut As-Sahih dia kata, Khadijah ini bila suaminya ajak pada benda baik, ajak pada masuk Islam, dia tak banyak alasan lah. Dia tak menentang, dia tak buat suara keras, dia terus terima sahaja. Dia tak menolak. Dan Sayyidah Khadijah ni memang sangat letih. Sampai melelaki mengira tahulah, bagus sekali letih. Dia letih melahirkan anak, menyusukan sendiri anak, memastikan ada makan minum dalam keluarga. Letih. Dan keletihan itu rupanya tinggi di mata Allah. Siapa mengharapkan hidup tak letih, dia tersilap dari segi sangkaan terhadap kehidupan. Hidup ni memang tempat letih. Hidup tempat berpenat. Akhirat ni tempat berehat.
doktor ni. Suami saya pun doktor perubatan Al-Islam. Tahu dah letih dia macam mana. Kerja siang, kadang kerja malam. Ada kawan saya baru masuk sekejap je dekat salah satu hospital, kawasan juga. Sebulan je keluar. Tak mampu, besar sangat cabaran orang-orang ni. Tapi orang yang tak bertahan ni, Allah memang tabik. Letih. Dan letih itulah menaikkan darjat kita di mata Allah. Letih tu sampai disampaikan oleh Jibril, nanti tak ada lagi dah letih. Sebab masa hidup kita tak letih sangat, penat sangat. Syurga tu nanti tak ada lagi letih. Dan saya dah Khadijah ni digambarkan syurga ni tiada lagi suara keras. Tiada. Sebab masa kat dunia dulu, dia sangat cuba menjaga diri dia dari bersuara keras. Sayyidina Ali antara insan yang besar dalam rumah Khadijah dan Rasulullah SAW. Dia menyaksikan bagaimana pengabdian sangat Khadijah ini kepada anak-anak, menyusukan anak. Dan kita pun kemudian dengan keletihan kita tak nak jadi sebab untuk kita menghasilkan bersuara keras dalam rumah kita. Kadang-kadang dia letih sangat tu, nak cari tempat untuk dilepaskan letih tu, perempuan tu. So anak-anak lah jadi mangsa, atau pasangan jadi mangsa, suara keras-keras. Kalau sekali-sekali itu manusiawi. Itu manusiawi, maknanya manusia ni tak terlepas lah daripada sekali-sekali tu. Tapi tu istighfar, solat taubat, berakaat kan boleh. Nak tunjuk pada Allah kita bersungguh, tak nak ada akhlak pada kita. Minta maaf kepada orang yang kita suara keras dekat dia tu. Sebab kita nak kembali kepada track pribadi Sayyidah Khadijah yang digambarkan di pucuk tiada suara keras. Sebab kamu berusaha untuk jaga, tiada suara keras. Suara terpekik-pekik tak ada. Kita kena berjuang, kita kena struggle untuk itu. Dan ini akhlak yang kita nak bawa balik ke dalam diri kita. Maafkanlah diri kalau dah pernah borak. Maafkanlah diri. Start lagi ni, kita boleh upgrade a new me. Sebab pribadi Khadijah begitu. Dan itu yang menyebabkan baginda Nabi SAW sentiasa melindungi Sayyidah Khadijah. Allah. Kita tengok dulu apa yang disebut oleh Faidul Maria. Disebutkan Khadijah dijanjikan sebuah rumah di syurga, iaitu istana di syurga. Sebab Sayyidah Khadijah ini pertama kali membangunkan rumah Islam. Tak kala tiada satu rumah Islam pun di atas itu bumi. Apa maknanya? Sayyidah Khadijah seorang influencer dalam rumah dia. Dia boleh influence, dia boleh mempengaruhi anak-anak dia untuk masuk Islam, menerima dakwah Nabi SAW. Bukan kerja senang tu. Kalau anak tak respect dekat mak, dia bukan senang nak terima macam tu je. Tapi sebab kewibawaan seorang pemimpin tanpa perlu jawatan, seorang influencer dalam rumah, disampaikan anak-anak terima semua. Bahkan Sayyidah Khadijah ni ada seorang hamba yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid pun terus menerima je. Sebab kekuatan pengaruh Sayyidah Khadijah yang diyakini kebaikan dia, yang menghormati. Bila datang kebaikan tu, dia dah terima. Dan nak cerita kadang-kadang kalau kita tak biasakan bonding dan cinta dengan dia, dia mungkin tak nak, dia bukan tak nak buat kebaikan tu. Tapi kadang-kadang nak datang jiwa nak balas dendam, saja nak buat pada muka. Kalau kita biasa berbual dengan anak remaja yang bermasalah di sekolah-sekolah ni, biasanya dia akan kongsi benda tu. Bukan nak buat baik, tapi kadang geram tak mak ayah. Sebab tak luangkan masa untuk dia, tak mendengar begitu begini. Tapi dia nak buat pada muka kat mak ayah, tapi sebenarnya dia mempada mukakan diri dia sendiri. Kesian kat dia. Jadi kekuatan cinta itu menyebabkan anak kita kekalkan pelihara. Kadang-kadang dia buat baik sebab apa? Sebab sayang sangat mak ayah. Sebab apa? Mak ayah tunjuk sayang sangat dekat dia. Dan kekuatan cinta. Macam anak-anak Al-Imam Hasan Al-Banna. Ayah sangat sibuk berdakwah sana sini. Tapi mereka kata kami takut nak buat jalan ni. Ayah tak tahu pun ayah sibuk. Tapi sebab sayang dekat ayah, saya ayah tak buat jalan. Ayah baik sangat padahal.
Sibuk macam mana pun ayah rekod kesihatan anak ada, rekod pelajaran ada, anak tertinggal bekal kat sekolah, pergi hantar, sibuk macam mana pun. Dia tunjuk cinta dan bonding tu. Allah Akbar. Sayyidah Khadijah sangat tunjuk cinta dan bonding dengan insan terdekat dengan dia, anak-anak. Sebab tu bila tabik lah, kalau mak-mak pilih untuk menyusukan anak, lagi-lagi mak-mak kerja dia bukan senang. Sebab bonding tu bermula dari awal kehidupan dia. Dan kita tahu susu ibu ni sangatlah penting untuk hayat seorang manusia. Perempuan tak sahaja boleh tahu lah, memang berkecimpung dalam bidang tu. Allah Akbar. Baik, seterusnya semua yang saya dengar disebutkan dalam Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihain. Sebahagian ulama mengatakan Khadijah diberi balasan dengan istana di syurga yang tak ada rasa letih sama sekali, sebab beliau sangat letih mendidik anak-anak. Maka sesuailah diberikan syurga yang penuh dengan istirahat. Kadang-kadang kalau anak kita soleh jaga, kita tak bangun malam untuk berdoa kepada Allah. Tapi bila Allah uji anak kita ada dalam masing-masing mana dan cabarannya, menyebabkan kita dah letih kerja, malam pun tak mampu nak tidur lama sangat, nak cuba bangun awal untuk berletih, kita solat, kita berdoa, kita menangis dulu. Dan itulah sebenarnya kemanisan hidup yang sebenarnya. Bila sesuatu benda tu bawa kita makin manis dengan Allah, makin cari dia. Jadi ujian-ujian tersebut tak bahaya sangat. Yang bahayanya macam mana kita uruskan diri kita, makin baik dengan Allah ke, makin buruk sangka dekat dia. Allah tak ada sengaja je dia bagi yang payah sikit, sebab dia tahu kita mampu. Dan dia nak kita cari dia, nak dekat dengan dia. Allah Akbar. Jadi semua yang saya berikan, Sayyidah Khadijah pun dengan ujian anak-anak ni pun berat ujian dia. Anak-anak dan lakinya, Al-Qasim, Abdullah, semua meninggal masih kecil. Ada ibu-ibu kat sini, anak-anak meninggal masih kecil. Nak tahu ada ke? Allah beratnya, kita teguran pun, rasa sayangnya. Anak dia kandung Allah ambil. Dan anak yang lelaki, yang com-com dan Allah ambil. Sayyidah Khadijah hadapi itu. Anak-anak Sayyidah Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kalthum, asalnya berkahwin dengan anak Abu Jahal. Tapi bila Nabi SAW menerima wahyu dan menyampaikan Islam, anak-anaknya ini diminta oleh ayah mertua untuk diceraikan, untuk menghinakan. Jadi masalah rumah tangga anak-anak itu ujian bagi dia hadap. Dan bila zaman penindasan Islam semakin berat, anaknya akhirnya berkahwin dengan Sayyidina Uthman, terpaksa berhijrah ke Habsyah yang jauh, naik kapal, naik perahu, berpisah dengan anak, berjauhan. Masa Nabi diboykot di perbukitan, dia bagi dah semua sekali harta dia, tak ada apa dah untuk dia. Ibu ikut sakit masa itu, tak cukup makan minum. Kita nampak Kak Razah sekarang kan, Kak Razah sekarang hampir setahun pun, lebih dah setahun dah. Allah, lama dah kan? Lama dah. Semua berapa lama kita boykot tu? Kita dah lama ujian yang kemudur, tak ada makan minum sangat. Allah. Jadi semua yang saya berikan, tak heranlah kenapa Sayyidah Khadijah ini menjadi kesayangan bagi Nabi SAW. Sebab kehidupannya itu penuh dengan ujian yang dihadapi bersama suami isteri. Sampaikan Nabi sebut, ini rezeki bahar, aku direzekikan cintanya Khadijah. Ketika Khadijah menjadi, ramai orang bilang, termasuklah bapa-bapa saudara Nabi, bilang Khadijah. Tapi Khadijah ni bijaksana. Dia nak cari pasangan tu yang berakhlak mulia. Bukan yang sekadar ada harta, ada pangkat, kemewahan.
Tapi sombong misalnya, tak ada akhlak. Lalu dipilihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan hasrat hati kepada Nafis binti Munafik. Nampak tak beradab sangat. Sayyidah Khadijah dia kenal dekat seorang Nabi Saleh. Disampaikan dulu kepada kawan dia. Padahal dia bos, boleh dia cerita sendiri. Bos kan? Jadi disampaikan dulu kat kawan baik dia. Kawan baik dia Nafis binti Munafik cerita dekat Nabi. Nabi pula nak kenal Khadijah. Nabi cerita dekat bapak-bapak saudara dia. Bapak saudara Nabi jumpa dulu dengan bapak saudara Khadijah. Ada riwayat kata dengan bapa Khadijah masih ada. Ada kata dah tak ada, dah ada bapak saudara saja. Pernikahan yang dalam pada zaman Nabi sangat beradab. Bukan kahwin lari, kahwin kat siang ke, kahwin tanpa restu mak ayah. Sangat mengikat keluarga dan janji. Ini kita nak belajar daripada Khadijah bagaimana beliau mengadakan pernikahan yang barakah ini. Amanah. Jadi semua yang saya lihat daripada kisah Khadijah tadi menyebabkan Nabi sentiasa menyebut-nyebut nama Khadijah, sehingga walaupun Khadijah dah meninggal, satu ketika tu Nabi solat sunat. Lepas tu Nabi dengar ada suara orang datang bagi salam. Nabi pun percepatkan bacaan solat sunat dia itu. Sebab Nabi dengar macam suara Khadijah. Tengok-tengok halah saudara kepada Khadijah, bukan Khadijah. Lalu Sayyidah Aisyah cemburu. Sebab Nabi dengar Nabi sebut Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah dah meninggal ni. Sampaikan Sayyidah Aisyah kata, kenapa masih ingat lagi? Kan Allah dah gantikan kamu dengan yang lebih baik. Kenapa masih ingat lagi yang si mulut merah tu? Maksudnya mulut tu dengan gusi je. Tak ada gigi dah, dah tua dah. Dah dimakan zaman dah. Lalu Nabi SAW sebut, mau abdaliyanallahu minha. Allah tak pernah gantikan kepadaku sesuatu yang lebih baik lagi. Khadijah. Nabi pun sebut satu-satu. Masuk orang dustakan aku, dia menggunakan aku. Orang tak bagi apa-apa ke aku, dia bagi harta dia. Dia suruh orang satu kebaikan. Dan antara yang Nabi sebut, dia lah yang memberikan keturunan kepada aku. Isteri aku yang lain tak bagi keturunan kepada aku. Jadi kita belajar di situ peranan menjadi seorang ibu yang melahirkan. Satu peranan yang tak akan mampu dipikul oleh lelaki selama-lamanya. Melahirkan anak. Itu mengangkat dan memuliakan. Jadi rugilah siapa yang ada idea anak-anak ke. Child free kan yang orang boleh sekarang. Kalau child free untuk tempoh tertentu sahaja okey. Tempoh belajar contoh. Ataupun tempoh masa yang dia kerjaya 5 tahun ke. Itu okey. Very good. Dia nak bina kestabilan dulu. Tapi kalau selamanya tak ada anak rugilah. Sebab boleh jadi anak, melahirkan anak, mengangkat darjat dan kemuliaan. Tapi kalau jadi anak tak dapat, itu pun kemuliaan juga sebagai sahabat. Macam saya dengan Aisyah kan, jangan risaulah bagi yang nak anak, nak zurat tapi tak dapat. Jadi semua yang saya lakukan, itu yang pertama. Seterusnya, saya dengan Aisyah memang sebut yang dia tak pernah cemburu kepada seseorang melebihi cemburunya kepada Sayyidah Khadijah. Sebab Nabi memang sering sebut-sebut nama Sayyidah Khadijah. Yang kedua yang tunjukkan lagi kisah betapa Nabi rindu dan cinta sangat dekat Sayyidah Khadijah. Bila mana kalau Nabi potong binatang pada musim Aidil Adha sembelih korban, Nabi pasti cari tuan-tuan Khadijah untuk diberikan bahagian dari korban. Okey, sekarang saya nak tanya, daripada semusim kisah Sayyidah Khadijah yang kita ceritakan tadi, apa lagi pribadi Sayyidah Khadijah yang kita nak bawa balik pada hari ini? Apa lagi yang kalian pernah dengar, yang kalian tahu? Silakan. Ada tak? Kita nak bagi makan ni. Ada lagi?
Banyak sangat, Masya Allah. Antaranya semua yang sebutkan ketika saya Khadijah diberkahkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Halimah Sa'diyah. Kalau angkat tangan tadi saya dah bagi makan. Halimah Sa'diyah. Dia daripada Bani Sa'ad. Dia menyusukan Nabi. Dan ketika para sahabat dia kagum tengok Nabi ni, rasanya bercakap. Nabi kata, aku disusukan di perkampungan Bani Sa'ad. Antara sebab ibu Nabi nak Nabi disusukan di perkampungan, sebabnya orang kampung ni dia macam menjaga bahasa lagi. Satu, dia nak kefasihan berbahasa. Yang kedua, sebab suasana dekat bandar, dekat Mekah ketika itu, virusnya, bakterianya banyak. Sebab orang tu datang ramai nak buat haji. Haji cara ni lah, sebab bulan Islam tu orang datang lah buat haji. Jadi cara tanjangnya, banyak patungnya. Jadi orang yang ramai datang ni, dia datang dengan bawa virus kuman sekali yang tak ada pengawalan lagi mesti pun menyebabkan dia pun ramai mati. Jadi dia fikirkan kesihatan keselamatan anak dia dibagi tisu dekat orang-orang kampung, style orang dekat bandar masa itu, dekat Mekah. Jadi itu tentang menyusu Abang Bakar. Jadi semua yang saya berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bila Halimah Sa'diyah, ibu susuan dia, datang ke pernikahan dia, diperkenalkanlah ibu susuan dia kepada Khadijah. Ini mahasiswa cerita Khadijah pun bila dia dengar insan special di hati Nabi sebab pernah berjasa susukan Nabi, apa dia buat? Dia terus ambil 40 ekor kambing, bagi dekat Halimah Sa'diyah, bawa balik. Siapa kat sini pernah masa hari kahwin dia bagi duit kat bapa tua? Mak susuan ke, mak angkat ke, suami? Kita tak buat kan? Bukan buat, mesti baik mak mertua kita. Sebab kita tak ada idea kalau kita letak sekali panjang kisah Khadijah. Kisah panjang ni memang memberi tahadu. Memberi ni boleh menyebabkan kasih sayang. Walaupun mak mertua mungkin dah banyak duit dah. Kita dulu RM50. Mak terima kasih, berjasa jaga suami saya, didik suami saya, jadi orang baik, orang hebat. Sekarang jadi suami yang akan melindungi saya. Terima kasih mak. Bagi duit RM20 contoh. Pasti dah ingat saya dulu. Kan? Dia raja saya dah kerja. Kenapa tak ada idea lagi dulu? Tak apalah, lambat lagi buat sekarang. Ya? Bakat-bakat banking hari ni. Cuba ucap terima kasih. Mak, terima kasih didik suami saya. Kalau masih ada aku lah. Dia cari saya yang baik, jaga saya, jaga family. Terima kasih dekat dia. Subhanallah, saya dah kerja memang macam tu. Dia siapa yang special dia memang ke suami, dia akan terus nak tunjuk yang orang tu special juga bagi dia. Rasulullah SAW sangat baik dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni pekerja atau khadam kepada Sayyidah Khadijah. Yang dia masa dia budak dulu, kan orang dulu kan suka berperang bergaduh, dan Zaid ni antara yang kena jual dekat pasar, dan akhirnya dibeli menjadi hamba kepada Sayyidah Khadijah. Ayah dia datang nak ambil dia balik, dia tak nak dia pindah lagi. Dia seseronok lagi hidup kat rumah tu. Dan Sayyidah Khadijah tengok Nabi ni baik dengan Zaid, dia terus kata, abang ambillah Zaid ni, jadi khadam ke abang, bekerja ke abang, khidmat ke abang, selamat baik. Dia macam tu. Sayyidah Khadijah, jiwa dia jiwa memberi. Nak bagi je, nak beri je. Patutlah seluruh harta kekayaannya diberi untuk membantu perjuangan baginda Nabi SAW. Dan Sayyidah Khadijah ni pula istimewaannya, dia sangat memilih perkataan, mencari kata-kata. Ketika Nabi ketakutan daripada Wajah tu yang disebutkan dia nampak malaikat Jibril dengan 600 ayat, tengok kiri kanan penuh langit tu. Takut tak mau tengok apa benda tu. Dia pulang, Sayyidah Khadijah tersebut,
Aku mengharapkan engkau akan menjadi seorang Nabi. Allah tak akan hinakan kau. Kau suka sama silaturahmi, kau orang baik, kau suka memberi, melindungi, disebut orang kebaikan. Maka diceritakan saat Sayyidah Khadijah itu sebagai kawan dengan Nabi, kan dihantar Nabi pergi berniaga ke Syam, pergi berniaga bersama dengan hamba lelakinya. Siapa nama dia? Hamba lelaki. Nama dia siapa katanya? Maisarah. Maisarah itu nama lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia hantar tu Maisarah cerita dia memang hebat, dia ada strategi, dia baik. Kan dia nak pergi berniaga kat pasar di tempat yang jauh. Sebelum dia masuk ke pasar tu, macam dah diwawarkan dah, buka pintu lah ibaratnya, orang dah pakak-pakak beli dah. Dah licin lah. Dan bagi dia nanti ni dalam perjalanan pun memang dah dikenali sebagai orang yang ada nampak ini macam ada tanda-tanda bagi Nabi. Dan diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Ada yang merekod begitu. Jadi memang Khadijah ada insting luar biasa lah kepada baginda Nabi SAW. Sebab dia letakkan harapan, Nabi ketakutan, dia hiburkan, dia sokong. Dan dia ajak Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ini kan pun dia tentang komunikasi. Masa Nabi ketakutan tu, Zamiluni dah disebut. Dia biarkan dulu, dia nak tanya dulu. Ini hikmah, dia bijaksana, pilih masa. Apa bagi dia tidur dulu, tenang dulu. Bagi tidur tenang, bagi mereka berbincang. Dan akhirnya pergi kepada Waraqah. Waraqah terus kata apa? Kudus. Kudusnya apa? Yang maha suci. Ini juga yang pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dulu. Namus, engkau bakal akan jadi Nabi. Engkau akan diusir. Kalau aku masih hidup ketika itu, aku akan bersama dengan kamu. Nabi pun pada kita, aku akan diusir. Ya, diceritakan. Jadi kita ni mindset tentang kehidupan pun penting juga untuk kita menjadi seorang pasangan, anggota masyarakat dan hamba Allah yang memahami hakikat kehidupan. Macam Nabi kan diberi mindset awal-awal, kamu akan diusir. Okay, sekarang kita nak bincang pula bagaimana Allah SWT memberi mindset tentang kehidupan kita kat atas muka bumi. Semua yang saya lihat. Pertama, Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan kita dalam keadaan susah payah. Makna kata setiap kita ni ada ujian susah payah masing-masing. Semalam ada banjir. Kata banjir kilat. Ada orang yang diuji sakit, demam, sesama, batuk. Macam-macam ujian kita tengok. Dan memang itulah hakikat kehidupan. Kalau kita tak diberi mindset awal, kita nak dunia ni mesti macam syurga, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan. Mesti perfect semua. Dan bila tak dapat tu kita kecewa. Tapi kalau betul mindset kita, sebab dapat mindset awal daripada Quran, bila kita nak pergi kehidupan, kita tak terkejut sangatlah ada ujian, ada musibah, supaya kita meridui syurga. Dunia ni tempat fana, syurga tempat abadi. Cuba semua pandang atas. Cantik tak? Tengok kiri, cantik tak? Tengok kanan, cantik kan? Tengok bawah lantai. Oh, cantik lantai, bersih berkilat. Semua yang cantik yang kita nampak ni, semua ada tengok ajal dia. Pasti kita tengok sekarang, kita tak sangka pun satu masa nanti dia akan hidup, dia akan hancur. Hakikatnya, kalau sebab dunia saja, dia fana. Dia ada tengok ajal dia. Ajal yang bersama. Macam tu juga tubuh badan kita yang sihat, yang kita belai-belai hari ni. Ada ajalnya, ada kehancurannya. Pasangan yang kita sayang, anak-anak yang kita rindukan, dia ada masa kehilangan dia. Itu dunia. Semua dah diceritakan dalam Al-Quran supaya kita tak terkejut. Sedangkan jalan benda itu satu persatu. Saat dia ada, sekali-kali dia, saat dia tak ada. Saat dia ada
Dan Allah sebut lagi, bagi mindset betul ni. Macam Arafah bagi mindset dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ni Allah bergilirkan di antara manusia. Malam kita sihat, hari ni batuk lah, sesama lah, demam lah. Esok sihat balik. Lusa sakit betis lah, sakit kepala lah. Ada je pergiliran tu. Sekarang bahagia, kadang-kadang tak tahu menangis, kehilangan, sedih. Pergiliran tu ada. Sebab tu kita nak pandang setiap ujian orang tu bukan dengan pandangan penghinaan, dengan pandangan senang dia boleh kata Allah dah bayar cash tu. Sampai dia sedang uji. Nabi sebut siapa yang menghiburkan orang yang sedang diuji, orang yang ditimpa musibah, Allah akan pakaikan pakaian kemuliaan kepada dia. So, orang yang laju menyebut tu, laju juga nanti dia diuji yang sama. Maka kita nak belajar daripada Sayyidah Khadijah, sangat menjaga perkataan Allah. Seterusnya semua yang saya berikan, kita nak belajar lagi mindset daripada Al-Quran. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasangan kamu secara baik. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Kalau kamu tak suka pada satu-satu sifat dia, boleh jadi kamu tak suka sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah jadikan pada benda itu kebaikan yang banyak. Contoh, pada pasangan kita mungkin ada benda yang kita tak suka. Contoh, dia tak bercakap sangatlah dengan anak. Kita jadi bercakap dengan anak, contoh. Rupa-rupanya dia ada kelemahan tu sebab ada kelebihan yang dilakuk pada kita yang menyebabkan dia nak stay dengan kita. Sebab nampak dia tak ada benda tu, tak ada dekat kita. Rupanya kurang lebih tu lah yang menyebabkan dia rasa nak stay dengan kita tu, nak setia tu. Sebab kita ada. So kita sokong dia, kita bantu bagi dia skill apa yang dia tak ada. Begitu juga ada benda yang kita tak ada tapi pasangan ada. Contoh apa? Banyaklah. Tak lika baca ayat ke, kita tak reti benda tu. Tapi pasangan kita pandai. Sebab kita rasa nak ada lah dengan dia ni. Sebab dia pandai buat itu ini yang kita tak pandai sangat. Itulah antara hikmah. Ada benda yang orang kurang, kita lebih. Ada benda kita kurang, orang lebih. Menyebabkan kita lead each other. Subhanallah. Okay, jom kita tengok lagi apa mindset yang disebut dalam Al-Quran. Boleh lagi kan? Kita nak tanya soalan quiz dulu. Soalan quiz dulu ya. Tak nak bagi mengantuk. Ini nak masuk waktu Faidulah ni. Dan kat pukul 12 ni. Okey? Semua yang saya mulakan soalan. Berapakah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah? Silakan. 7 orang. 7 orang tak tahu bagi nanti bukan sebab berani jawab. Kita kali tak bakal. Tak juga betul salah. Anak Nabi kita ada 7 orang, 4 laki-laki, 3 Betul. Terbalik. 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi 7 tu anak dengan Sayyidah Khadijah kan? Dengan Sayyidah Khadijah berapa orang? Seorang kat tangan? 6. Okey, berhenti sini dengan nampaknya. Bukan hadiah lah, markah dulu. Okey, 6 orang. Yang seorang lagi anak dengan hamba yang diberi oleh Muqawqis dari Mesir, namanya siapa namanya? Isteri yang hamba yang dipanggil hamba yang diberi oleh Muqawqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Kata seorang? Maryam al-Qibtiyah. Daripada Qibti. Itu dekat Mesir. Jadi dapat anak namanya Ibrahim. Nabi kahwin dengan Khadijah berapa lama? Surah Al-Quran. Dan dia kahwin ramai berapa lama?
25 tahun Nabi kahwin dengan Khadijah, satu-satunya isteri. Nabi tak pernah ambil isteri yang lain selain Khadijah seorang je. Ambil hamba pun tak ada. Zaid tu diberi oleh Khadijah. Sebab Nabi sangat menjaga Khadijah daripada kecemburuan. Ini bukan saya sebut ya. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tak ada perselisihan di antara para ulama. Nabi SAW tidak berpoligami sejak menikah dengan Khadijah hingga wafatnya Khadijah. Dan ini merupakan dalil akan besarnya kedudukan Khadijah di sisi Nabi SAW dan bertambahnya kemuliaan Khadijah. Kerana Nabi mencukupkan dirinya dengan Khadijah sehingga tak berpoligami. Rasulullah telah menjaga hati Khadijah dari kecemburuan dan kepayahan yang ditimbulkan oleh para nabi. Betul kan? Satu disebutkan oleh ulama, antaranya Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Markazul Mar'ah fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam. Beliau sebut, yatanawal al-mubashirun wal mushtarakun mawdu'an ta'adud az-zawjat ka'annahu sya'ira min sya'air al-Islam. Golongan penceramah, golongan kristenisasi atau yang belajar ketimuran, orientalis, suka mengambil mawdu' topik poligami ini seakan syiar daripada syiar-syiar Islam, atau ka'annahu wajib min wajibatihi, atau seakan macam wajib je, macam kena buat je, atau al-aqal mustahab min mustahabatihi, atau sekurang-kurangnya macam digalakkan je dalam Islam. Nah, hadha dhalal al-qadrin, ini tak betul, ini keliru. Al-asl ghalib fi zawaj muslim an yatazawwaja rajul bi imra'atin wahidah. Asal yang mendominasi dalam pernikahan Muslim, seorang lelaki nikah dengan seorang saja perempuan. Dan itu lebih dekat dengan sakinah, mawaddah, rahmah seperti rukun Al-Quran tentang pernikahan. Subhanallah. Itu yang Nabi tunjuk 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah. 10 tahun je Nabi kahwin ketika fasa Madaniyah, kahwin ramai. Sebab apa? Sebab Nabi nak menyatukan masyarakat yang berpecah belah. Nabi nak meramaikan guru untuk kita semua. Daripada setiap isteri Nabi itu jadi cikgu, jadi guru yang mengajar orang tentang kehidupan baginda Nabi selama saksi itu ramai. Dan kalau seorang yang saksi, payah juga umat nak ambil banyak aspek kehidupan. Jadi memang hikmahnya besar. Subhanallah. Jadi semua yang saya berikan, para fuqaha pun menyebut tentang poligami ini bukanlah digalakkan ke sunat ke bukan. Dia cuma harus orang yang itu kedua. Macam kalau kapal terbang tu, itu kecemasan dia. Tak boleh tutup terus sebab ada nanti keperluan kita kecemasan. Itulah dengan kehidupan ni. Tak boleh tutup terus, tapi nak dibuka seluas-luasnya tak boleh. Satu undang-undang pun menetapkan. Diselarilah dengan pendapat para fuqaha. Dan kalau kita belajar, kita akan dapat Islam manusia terhadap perempuan, terhadap lelaki, sangat adil dan sangat memberi pencerahan yang kena dengan realiti kehidupan fitrah manusia. Subhanallah. Jadi, okey ke kuis tu? Tanya lagi sekali lah. Anak Khadijah bin Nabi ada berapa orang? Siapa nama dia? Kita nyanyi, boleh ingat? Anak kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Asil Abdullah, Ibrahim, Fatimah. Mereka ada Maryam tadi. Zainab, Muqtasum, Siti, Ruqayyah. Itulah anak-anak baginda Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah. Dan ada satu kisah yang membuktikan cerita Nabi ini sangatlah cinta dan rindu kepada Sayyidah Khadijah yang telah pergi. Satu ketika bila berlaku perang ni yang pertama dalam Islam perang apa ya? Perang Badar. Sampai bila perang Badar 313 orang lawan 1000 orang.
Nabi SAW ni ketika awal tu bukan nak perang sangat pun dia. Tapi orang-orang musyrikin Mekah tu melampau. Dia orang pergi ambil harta-harta muslimin dekat Mekah tu, dia pergi dagangkan kat tempat lain. Jadi Nabi bersama nak sekat lah. So dia nak sekat tu, orang ingat nak perang. Dia pergi mencukus peperangan dalam perang Badar itu. Dan antara yang tertawan adalah menantu Nabi. Dia berpihak kepada musyrikin Nabi masa itu. Suami kepada Zainab. Siapa menantu Nabi? Abu Al-As. Lalu orang-orang musyrikin yang masih ada kat Mekah yang tak semua orang Islam pun ramai lagi kat Mekah yang tak hijrah lagi masa itu. Dia kan hijrah berperingkat-peringkat. Ya? Zainab antara yang tak hijrah lagi ke Madinah. Nabi di pihak di Madinah. Lalu antara yang tertawan adalah suami Zainab yang tak nak lagi masuk Islam. Zainab lagi iman Islam ni. Lalu ramai orang-orang musyrikin ni dia bagi harta tebusan untuk tebus orang-orang yang tertawan di Madinah ni. Bila Nabi tengok harta-harta yang ditawarkan sebagai tebusan tu, Nabi terkejut untuk salah satunya kalung bilik Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada Zainab ketika hari pernikahannya dengan Abu Al-As. Nabi terus bincang dengan para sahabat, boleh tak kita kembalikan kalung ini kepada Zainab? Nabi bincang dan kita bagilah Abu Al-As ni bebas dengan syarat dia kena bawa Zainab tu ke Madinah. Dia kena hantar utusan untuk bawa Zainab tu ke Madinah. Dan Nabi masa itu memang sebab tengok kalung tu. Dan ulama meraihkan sebab tu, sebab kerinduan kecintaan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Tengok kalung pun kenal. Betapa ta'arufnya dengan isteri dan semua barang-barang milik isteri tak sungguh. Tengok kalung pun kenal. Dan kisah itu memang berharapkan sebab ini menunjukkan dalamnya kecintaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Khadijah. Ini saya bacakan apa yang ditulis dalam Aunul Ma'bud. Tak kala Nabi melihat kalung tersebut, Nabi pun sangat sedih sebab mengenalkan kondisi puterinya Zainab yang bersedia di Mekah. Bagi dia juga sangat sedih kerana ingat kembali cinta pertamanya Khadijah dan kesetiaannya. Kalung tersebut dahulunya adalah milik Khadijah dan dipakai di leher Khadijah. Dalam Al-Fathur Rabbani disebut, kalung itu mengingatkan baginda kepada Khadijah yang sangat dicintainya, yang merupakan ibu kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya lihat, masa kita tinggal 15 minit saja lagi. Saya buka pada soalan juga. Ada ke? Soalan ke, tambahan ke, pembetulan pun boleh. Manusia bila bercakap mesti betul semua. Buku adalah yang salah, yang nak diperbetulkan. Boleh insyaAllah, silakan. Tambahan, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sebab nak tadi saya nak tanya, saya amat dari sedikit jika terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tasal wa tasal wa alaikum dan seterusnya kembali saya boleh Ustazah terangkan daripada doa. Okey, saya yakin as-sa'il a'lam min mas'ul. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Ada yang merekodkan tentang jawapan itu sebenarnya jawapan Sayyidah Khadijah. Bila Allah memberi salam kepadanya, dia pun dengan pilihan bahasanya, pilihan perkataannya, dia balas balik dengan kata-kata yang indah itu. Dan diawalikan pula dia pilih kata-kata itu menjadi sesuatu yang sentiasa kita baca berulang-ulang kan? Ibadah kita yang berulang-ulang kita bacakan. Subhanallah, terima kasih untuk poin yang sangat berkelas yang dibuat ini. Kita bagaimana? InsyaAllah. Yang akhir kita bagi dua guys. Bagi tepukan dulu. InsyaAllah. Okey, soalan lain silakan. Allahumma antas salam wa minkas salam.
Ada ya? Kita nak tulis. Sekarang nak tulis. Bagilah kot kat nombor Skype kan. Tapi saya jalankan hari ni kita beranikan diri bertanya dengan daerah. Silakan. Kalau tak ada saya nak sambung lagi. Saya sambung lagi sikit ya. Baik, dalam keseharian kita bersama dengan pasangan, kita bersama dengan insan yang tidak sempurna. Sebab kita pun tak sempurna. Betul kan? Jadi ada beberapa istilah yang kita boleh belajar dan bagaimana nak menghadapi bila kita faham makna istilah itu. Pertama, aib. Aib. Kedua, al-khata', tersalah. Ketiga, al-khati'ah. Al-khati'ah ni sengaja buat salah. Aib tadi tu cedera tubuh badan kita. Aib juga, dia umum lah umum. Maksiat pun kita punya aib juga. Tapi lebih kepada benda yang kita tutup mata je lah. Aurat kita pun aib juga. Kita semua aib. Ada al-khata' tersalah. Contoh yang kerja-kerja stres macam ni kan. Orang sakit, macam-macam perangai orang sakit ni. Dan kita balik jadi orang stres dia tersalah, terbengkeng lah itu contoh, tersalah. Kita selalu terbengkeng. Yang ni kena bagi maafkan, kena bagi support, bagi juga nasihat. Itu tersalah. Khati'ah, bengkeng je, tak. Yang dah tu. Itu memang dah kena serius sikit bagi nasihat. Kena bagi ancaman sikit. Takutlah pada Allah. Dan jangan putus harapan. Kena ada juga belajar. Bagi juga harapan. Tapi nasihat tu kena serius lagi. Sebab khati'ah, dia termasuk dosa dah. Dosa kecil atau dosa besar, khati'ah. Dan ada juga yang al-jinayah, yang kena pukul, yang kena tendang, yang pasangannya buat benda-benda yang boleh kena penjara atau benda, ambil dadah ke. Yang ni wajib kita kena ada amal ma'ruf nahi munkar. Sebab bila kita bincang daripada Khadijah, kita tahu suami dia sangat baik. Tapi realiti hidup kita masing-masing, ya, macam-macam perangai suami ada hari ini. So kita kena bersikap bijaksana sesuai dengan yang tadi tu. Kalau aib macam mana? Siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Siapa yang bermudah-mudah sebarkan aib pasangan dia, dia seakan bermudah-mudah keluar rumah tak pakai baju. Dia kata Imam At-Tabari. Dan siapa yang cari-cari je aib tu, sengaja nak disebarluaskan, Allah pun akan cari aib dia walaupun dia duduk dalam rumah. Bukan dengan pasangan je, bukan masyarakat, jiran sendiri tu, wartawan sekali pun tak terlepas. Dia sahaja nak cari aib dia, nak sebar. Allah pun akan cari aib dia. Jadi mungkin pasangan kita, aib ni kita nak tutup. Tapi kalau kita buat kalau dia buat jenayah, kalau buat jenayah, kena bertindak bijak. Nanti nasihat secara pendekatan pribadi dulu. Kalau dia seorang yang boleh berbincang, alhamdulillah, dorong dia bertaubat. Tapi kalau dia tak ada nasihat, lagi pada masalah, dia luar rumah tak balik-balik, tapi still tak rasa bersalah dengan jenayah dia, laporkan yang boleh berani. Sebab itu tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar. Dia dua anak-anak, ada yang buat sumbang mahram, laporkanlah dengan berani. Itu bukan lagi nak tutup-tutup aib kan, itu jenayah yang perlu diperani. Nah itu wanita pada bijaksana. Okay? Kita belajar daripada Sayyidah Khadijah, kes lain. Kes setiap individu ni lain pula. Kondisi berbeza, ada suami yang berbeza. Jadi Khadijah dapat suami yang subhanallah, dia tak ada khati'ah, dia tak ada jinayah. Khati'ah sahaja buat salah tak ada. Tapi seorang manusia yang ada ciri-ciri manusiawi, itu semua
semua orang ada, termasuklah seorang Nabi SAW yang ada dua benda baik, tapi dia terpilih yang kurang baik. Dia bagi khilaf al-awla. Jadi tak Nabi buat, ada sebab tu ditegur dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Qasas. Allah SWT Al-Ujjal bil-Amal wa ma yadrika la'allahu yazakka. Kenapa berpaling dan membuka masa? Jadi tengah sibuk berdakwah, dia tinggal baca orang tengah datang minta. Kalau kita dia tahu kan, jangan tengah buat apa sibuk ke apa, dia minta tak diberikan nasihat. Nabi pun masam je, Nabi tak halau ke tak apa, masam je. Tapi di sisi Allah, katanya kita mungkin orang yang nak berbanding orang yang sombong-sombong ni. Walaupun bangsawan-bangsawan ni berpotensi kalau dia dapat, dia akan sebarkan yang lebih luas. Tapi sombong tak nak pun, penat Nabi nak sampaikan. Maka bertegur. Dalam kita hidup berpasangan pun kita kena kenal pasti mana yang asal kita tersalah, terbeban. Ini bukan biasa buat macam ni kita. Maafkanlah, suruklah, bantulah, bagi support. Kalau khotibah serius sikit, kena nasihat, kena ada budaya nasihat-nasihat. Kalau jinayah, laporkan jika perlu. Kalau dia menunjukkan ciri yang boleh bertaubat nasuha, berilah peluang dia bertaubat nasuha. Nampak tak? Kes demi kes berbeza. Sebab tu bila kita belajar sirah ni, kita perlu luas tengok kepada mana ada tokoh-tokoh yang lain. Kita akan jumpa seorang kes dia macam kes kita, kondisi dia. Ada orang kes dia nak selamat, tak dapat-dapat. Masa dia baca, jumpa kisah Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, kan yang susah dapat anak ni. Tapi akhirnya sebab keyakinan dia Allah bagi juga. Ada yang memang Allah tak bagi sudah-sudah, Sayyidah Aisyah, tapi tetap tinggi dengan kemuliaan. Sebab walaupun tak ada anak, dia mengajar anak saudara sampai masing-masing dia hebat, luar biasa. Dia mengajar anak-anak masyarakat. Dia tetap boleh menjadi seorang ibu dalam artian yang memberi pendidikan kepada generasi. Kita akan jumpa kes ni dekat yang kita lah. Kes suami yang lari. Ada. Siapa contoh dia? Sarah dengan Syamsul. Oh, Syamsul lah. Okey, itu realiti hari ni kan. Maksudnya peka lah dengan isu masyarakat. Ini nak cerita kes zaman silam ni. Siapa yang suami dia lagi? Siapa? Nabi Ayub. Betul? Nabi Ayub pasangan dia. Isteri dia lagi. Dia suami dia sakit. Anak-anak dia rasa siapa lagi? Encik, bagi makan lah. Makan lah. Sini kan? Kita bukan sikit. InsyaAllah. Jadi kita cuba terus. Nanti pas-pas lah habis sesi. Sudah dapat banyak kan? Kertas tu. Kertas saja nak ajak kita sama-sama. Sini kan? Nabi Nuh alaihissalam. Betul? Masya Allah, bagi kita bukan? Okay, siapa lagi? Siapa lagi? Nah, dengan kisah Ummu Sulaim, Rumaisah, ibu kepada Anas bin Malik, suaminya Malik bin Dirar. Kita tahu isteri dia masuk Islam. Isteri dia tinggal di Madinah. Nabi tak hijrah lagi sebelum tu. Dia dah masuk Islam dah. Nabi ni bijaksana, dia tu strategi hantar Mus'ab bin Umair dulu. Mus'ab bin Umair pun ceritakan pribadi yang hebat, ajaran yang hebat, kena dengan fitrah. Dia dengar benda baik tu menyambut. Itu Muslim. Lalu suami dia marah, dia tinggal macam tu, dia pergi ke Syam. Dia menikah dekat Syam. Tapi Allah dah tengok Muslim dengan suami yang jauh lebih baik, iaitu Abu Talha. Siapa lagi? Antara rezeki Nabi. Siapa yang paling tinggi mahar dia? Dia ditinggalkan oleh suami dia sebab suami dia murtad. Akhirnya Nabi menikahi dia dan mahar dia paling tinggi.
Mahar dia dibayar oleh Raja Najasyi. Sebab itulah mahar dia paling tinggi. Dia kahwin jarak jauh dengan Nabi. Nabi nak buat pembelaan sebab suami dia tinggal, berpat, sangat sakit dan menghadapi. Dan jauh daripada family. Paksa naik kapal untuk menyelamatkan dia. Lepas tu suami pula buat macam tu. Seakan jatuh betul-betul. Dan Nabi buat pembelaan, Nabi kahwin dengan dia jarak jauh. Silakan. Siapa nama dia? Safia. Safia. Mari kita buka dulu. InsyaAllah kita baca dalam satu markah. Kita nak jumpa yang betul. Safia ni isteri yang Nabi kahwin. Dan dekat last-last lah. Seorang wanita Yahudi. Ya, dalam berat lah cabaran yang dia hadapi. Bila mana Nabi bawa balik seorang wanita Yahudi ni, kan senang parik senang yang banyak terima. Itu kisah yang lain lah. Kisah apa? Yang pergi berhijrah ke Habsyah juga. Senang tak ada tadi. Saya nak jawapan. Ummu Habibah, mari kita bukan. Okey, Ummu Habibah ni anak siapa? Anak siapa? Kita tahu? Ada jawapan tadi tu. Anak siapa? Dia Ramlah nama dia. Bintu Abu Sufyan. Seorang yang Nabi boleh tukar musuh menjadi teman yang setia. Sebab strategi Nabi satu persatu. Antaranya Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah. Dan bila Ummu Habibah tu dia kembali, Abu Sufyan datang ziarah dia, tak duduk atas tikar, dia lipat bukan nak pakai Abu Sufyan duduk. Sebab dia kata ini tempat duduk Rasulullah. Dia orang mulia. Kamu ni musyrik. Abu Sufyan pun terkejut. Lalu Nabi pun pandai menangani psikologi Abu Sufyan. Bila berlaku peristiwa Fathu Makkah, pembukaan Makkah, Nabi kata siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Abu Sufyan ni jadi seorang yang bangsawan, bijak pandai, orang terpandai. Nabi pandai baca psikologi orang macam ni. Nabi muliakan dia dari sudut itu. Sehinggalah Abu Sufyan akhirnya berubah daripada jadi orang yang sentiasa fikir nak bunuh Nabi menjadi teman yang setia. Dan yang ni juga kita baca ya dalam rumah tangga kita, dengan anak-anak kita yang paling nakal ke, dengan pasangan kita yang nakal ke contoh. Cuma mana kita ada strategi untuk mengubah perangai yang macam musuh ini menjadi teman yang setia, yang penuh dengan kehangatan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tastawil hasanatu wa as-sayyi'ah. Tak sama kebaikan dan kejahatan. Irfa' billati hiya ahsan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang baik, yang lebih baik, yang berstrategi. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sampai orang yang nak bermusuh dengan kamu tiba-tiba jadi teman setia. وَمَا يُلَقَّاهَا. Kesenang nak dapat akhlak macam ni. Akhlak mulia macam ni tak akan ditemui إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Kecuali orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tak akan menemui akhlak yang mulia yang hebat ini melainkan orang yang mempunyai keuntungan yang besar, kejayaan yang besar di mata Allah. Kesenanglah nak orang buat jahat, kita tiba-tiba nak berstrategi buat lebih baik, mengislahkan dia, bukan makin merosakkan dia. Orang nak bergaduh, kita makin nak berdamaikan. Bukan senang. Orang yang sabar je nak buat macam tu. Orang sabar ni kedudukannya tinggi. Dan sabar ni lawan dia apa? Sabar ni dalam Quran sebut Ajazirna sawa'un 'alaina ajazirna am sabarna ma lana min mahis. Sama saja Muhammad sebut ni. Sama saja pada kita, sama ada kita tak puas hati, marah, mengeluh, atau kita sabar. Kita tak ada tempat lagi nak lari pada masa itu. Mereka kata sabar tu lawannya mengeluh, marah-marah, tak puas hati, meletih tak berhenti.
Itu tak sabar. Sebab tu tak jumpa. Tak jumpa anak yang nakal boleh jadi kawan baik. Maka kita perlu meningkatkan lagi sabar kita. Macam mana? Bukan mengeluh, bukan marah-marah, bukan tak puas hati tu, tapi berstrategi. Macam mana nak strategi lembutkan hati Abu Sufyan? Mendekatkan, memudahkan, cuba menghargai. Ini payah nak buat. Orang yang hebat je akan buat. Dan kalau kita nak jadi hebat, inilah perjuangan kita. Jadi cukuplah dulu. Meskipun dah bangkit dah tu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Siapa rasa dia markah yang paling tinggi hari ini? Ada yang dapat 3 like? Oh, Masya Allah. Mungkin berapa? Mungkin berapa? 4 like. Bukti? Wah, Masya Allah. Nanti tanya saya atas kawan-kawan ya. Apa berapa like tu? 4 like tak? Okey, sama seri. Siapa yang lebih tinggi pada 4? Tak ada? Jadi 2 ni kena bertanding dulu lah. Soalan akhir ni. Senang je soalan dia. Siapa nama ayah Khadijah? Angkat tangan. Okey, baik. Kita makan. Masya Allah. Jadi saya akan buku projek Mika dalam rumah. Ya, karena saya minta maaf kalau ada kesalahan arang sikit. Saya tak tahulah apa kesalahan ni. Tanya Barakallahu Fiik. Dan untuk bukti juga, saya ada juga buku ni. Buku kisah saya tak banyak kat pasaran. Sebab Allah ambil banyak. Jadi akal. Sebenarnya lah. Tapi Alhamdulillah. Yang berbagi ni saya hadiahkan. Barakallahu Fiikum. Tanya. Okey, bagi bukan. Alhamdulillah. Jadi semua yang saya berikan, terima kasih untuk hari yang hebat ini. Saya nak bayar terima kalian semua. Saya akan bagikan kepada pengurusi. Silakan. Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Al-Fatih Masyarakat dan Pihak Muhammad Nurdin atas ceramah sebentar ini.